Orang lain kena booking dulu geng nak pergi dekat Rembayung. Aku tak payah booking pun. Datang terus dah sampai dah. Ha. Ya. Oh dah siap kan? Ya. Nasi campur. Oh 9.30 dah ada nasi campur geng. Tak siap. Tak cukup tangan nanti saya ambil Dah yang nak ambil. Oh, ya. Ibu dah suka banjir bu. Tak suka. Ibu tak suka. Ibu semua tak suka. Mak aku lagi dahsyat dari aku geng. Dia punya komplain ni lagi dahsyat. Melantak be. Okey geng, setelah puas mencari parking, akhirnya aku dah sampai dah kat port makan Kari Waming. Ni kedai Kari Waming geng. Kau ingat senang ke nak dapat kedai Kari Waming? Ini dia. Oh bukan kedai Kari Waming lah. Ini kedai Sri Rahayu yang berada dekat Meru Kelang. Aku rasa orang Meru semua mesti tahulah kedai ni. Dulu kedai lama dia dekat sana. Kedai lama dia dekat sana. Sekarang ni dah makin besar dah dekat sini. Okey lah kan. Sebab apa aku cakap kedai Kari Waming? Sebab daripada depan macam Kari Waming ni kedai. Betul-betul macam ni kan. Ini bukan Rembayung tapi Rahayu. Okey lah. Aku punya ayah aku, ni ayah aku dengan mak aku dah sampai. Sampai mana sampai aku? Ambil makanan dah. Ada baru bangun, budak baru bangun. Ini budak baru bangun. Nak pergi mana ni? Men nak pergi mana men? Hotel. Pergi hotel. Oh, okey. Nak tanya sini buka berapa buka? 6.30 sampai pukul 4. 6.30 sampai 4 petang. Kedai sana buka lagi tak? Kat sana untuk catering. Oh, sana untuk catering lah. So, sekarang makan semua kat sini lah. Sini kira lauk-lauk sarapan pagi, roti canai semua ada lah. Ada semua. Sama macam Rahayu lama lah. Ya. Lepas tu nasi campur kan. Nasi campur dengan nasi kerabu semua lah. Dia macam, tak apa, saya pergi tengok menu dulu Okey. Okey geng, aku dah pergi usah-usah menu. Jom jom. Tengok apa yang menarik dekat sini kan. Tapi tempat dia okey lah, makin cantik lah tempat dia. Tempat dia makin cantik. Okey, jom kita usah-usah. Kat sana ada ikan bakar, nampak ada ikan bakar. Yang ni apa? Ini untuk nasi dagang kan? Ini gula ayam, gula ikan. Ini untuk nasi dagang, nasi kerabu. Ini apa, perut ke lemak? Perut. Ini perut. Ni ada menu-menu dulu lah. Yang ini menu macam chicken butter, lasam. Wow, nasi lemak. Lepas tu barbecue balik Ini apa ni? Ini sambal sotong. Sambal sotong. Ini Ayam kicap. Ini ayam masak merah. Ini untuk sarapan pagi lah. Ini sarapan pagi nasi goreng, mihon. Semua yang ini untuk makan tengah hari. Oh dah siap kan? Nasi campur Oh 9.30 dah ada nasi campur geng. 9.30 dah ada nasi campur. Tapi apa nak pelik, dekat Rahayu memang awal. Nampak Ini lauk nasi campur. Kau tengok saya ada ikan, masak lemak cilapi. Ikan kerisi tauco ni bapak aku yang favourite ni. Tapi janganlah makan sarapan Lepas tu dekat sini ada sup, ada gulai daging, gulai kambing. Ni sayur lain. Lepas tu aneka bubur kat sini. Ni aneka bubur, kuih muih ni. Kuih muih kau tengok ada dekat sini, kuih muih. Lepas tu ini bubur, ada bubur gula hitam. Ada macam-macam lah. Aku tengah pening kepala ni. Banyak pula menu. Ini baru makan pagi, belum makan tengah hari lagi. So kat sini pun ada ni lah. Roti canai semua. Roti canai diorang akan tembak dekat sana. So ini roti canai dia. Nampak? Okey lah. Bagi aku tempat ni lagi menarik. Lagi menarik daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni aku memang makan dekat Rahayu sana. Sebelum ni. Tapi kalau kau datang pukul 10.30, 11, lauk pun nasi kerabu ke nasi dagang pun dah nak habis. So kalau boleh datang sini, datang awal lah. Okey geng, dah usah menu. Kejap lagi aku nak ambil makanan, aku tunjuk korang. Jom. Nasi lemak. Saya nak lasam satu. Ada lasam? Lasam satu boleh lepas tu ni nasi dagang satu. Makan juga. Dua-dua makan. Nasi dagang makan. Nasi kerabu nasi kerabu pula, nasi dagang. Nasi dagang gulai ikan Gulai ikan. Sama apa? Lasam juga? Oh sama. Ayo ada lasam juga ayo. Ini nasi dagang. Lasam. Ikan. Ikan. Ikan.
I punya. I ingatkan nak untuk you tu. Oh dah ada dah, tak apa-apa. Sambal ni. Okey. Ini berapa ringgit? Tak tahu. Apa? RM10. Yang ni berapa ringgit? RM8. Okey. Tak sini tak cukup tangan, nanti saya ambil Okey. Letak je makan. Letak ya. Orang lain kena booking dulu geng nak pergi dekat Rembayung. Aku tak payah booking pun. Datang terus dah sampai dah. Tapi inilah Rembayung Meru. Kopi Ori punya lah. Nama dia ni Restoran Seri Rahayu. Tempat makan ni aku tak pastilah. Aku rasa malam-malam mungkin ada tempat-tempat lepak kat sini. Aku tak sure lah malam nak buka tak. Tapi lokasi macam ni lah. Parking kau boleh parking kat tepi sini. Kau boleh parking kat belakang. Ada parking luas lah. Ni jalan Meru lah. Jalan Meru. Sebelum ni aku biasa makan kat kedai lama dia kat sebelah sana. Kedai lama tu kalau aku datang lambat sikit memang lauk banyak dan nak kering lah. Sebab diorang. Tapi aku biasa makan 8 pagi, merangkap makan tengah hari. Okey geng, aku nak siap-siap. Aku nak pergi makan dia. Nanti aku beritahu orang apa menu yang aku ambil. Yang ini aku punya nasi apa dulu? Dagang. Nasi dagang macam masak lemak cili api kan. Patut lupa nak minta dalam mangkuk patutnya kan. Betul tak? Lupa nak minta dalam mangkuk. Yang ini pula lasam. Lasam. Kau makan apa? Nasi kerabu chicken butter. Macam. Okey geng, ini dekat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada Restoran Seri Rahayu yang berada dekat Meru. Ini aku boleh kata restoran yang dekat belah Meru ni, tempat aku ni agak popular lah. Sekarang ni lagi menarik sebab apa? Sebab kedai baru dia ni pattern dia ala-ala macam Rembayung Kaiwaming punya kedai. Itulah. Okey geng, aku nak start makan dulu. Yang aku ambil ni ialah nasi dagang. Ni nasi dagang. Kalau tak salah aku tadi lagi berapa ringgit je? RM10 je. Ni nasi dagang lah RM10. Aku lupa sepatutnya aku minta kuah asing. Sebab aku kalau makan nasi dagang aku suka kuah asing. Tapi kalau kuah campur macam ni memang orang Terengganu. Orang Terengganu kalau makan dia suka kuah banjir pun. Tak apa. Ibu tak suka. Ibu semua tak suka. Mak aku lagi dahsyat dari aku geng. Dia punya komplain ni lagi dahsyat. Tapi kalau dia makan habis maknanya sedap lah. Lepas tu lasap. Walaupun aku makan dekat Meru, tempat Jawa, aku makan menu Terengganu. Sebab apa? Sebab aku suka menu-menu Terengganu. Okey, mula-mula kita nak layan nasi dulu. Allah, nasi dagang yang tak terkena kuah ni tak boleh lah sebab dia dah bagi banjir kan. So macam ni tapi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira yang nak ambil. Untuk nasi dia memang lembut gila. Tapi bagi aku nasi dia ni macam terlalu lembut. Dia macam lembek sikit. Dia lembek sikit. Terlebih air sikit. Ni untuk yang aku dapat lah. Nasi ni macam terlebih air sikit. Tapi nasi dia sedap. Cuma dia macam terlebih air sikit. Macam lekit-lekit. Nak. Nak. Nak rupanya. Ingatkan apa? Tak apa. So kita rasa semua dengan kuah dia semua sebab dah terkena banjir je ni kan. So kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi ni kurang peroy. Kurang keras betul kan? Betul kan? Untuk rasa kuah dia pula, bagi aku kuah dia lebih kurang sama macam kuah tempat lain. Ini macam kuah lemak sikit. Dia macam gulai. Dia punya gulai dia macam gulai nak lemak-lemak sikit. Dia biasa kita makan gulai dia rasanya macam pekat-pekat berempas sikit. Ini macam gulai-gulai lemak sikit. Kat sini ada macam biasa gulai ayam, ada tapi yang kau ambil ni ikan lah. Ikan air kan. Berbeza ikan air dengan kau makan dekat Terengganu. Ikan air Terengganu dia cubit-cubit. Ikan tongkol yang besar-besar tu dia akan cubit. Yang ini dia dah masak macam ni lah. Dia dah potong siap-siap, dah masak sekali. Itu pattern dekat area sini lah. So kita ambil sambal sekali, kita layan. Nasi dagang ni antara favourite. Ibu suka nasi dagang kan? Suka? Dua-dua suka. Dua-dua suka? Mak aku macam aku juga. Dua-dua suka. Nasi kerabu on, nasi dagang on. Ambil acar dia sikit, gaul-gaul. Okey. Macam sedap acar dia. Acar dia macam manis, rangup. Dia ada rasa manis, rasa masam. Pedas-pedas. Nampak pedas-pedas sebab dia ada cili dalam acar ni. Ada cili. So dengar mak. Cuma masalah aku ialah aku tak suka makan nasi dagang yang banjir macam ni. Aku akan ambil kuah mangkuk. Ni silap aku. Dia tak ada salah siapa, ni salah aku. Sebab aku kalau boleh aku tak nak rasa nasi tu terganggu dengan rasa gulai dia. Ibu macam tu juga kan. Untuk sambal dia pula rasa seakan-akan sambal nasi kukus pedas-pedas masam. Pedas-pedas manis masam. Dia kena ada sambal ni. Kalau tak ada sambal ni memang tak jadi. Sekali lagi. Kalau sini pun kau tengok memang ada banyak lauk. Aku datang 9.30
Lauk makanan tengah hari dah siap dah. Lauk makanan tengah hari dah siap. Gulai-gulai kawah ke semua dah ada. Roti canai ada. Macam-macam ada lah. Sarapan pagi ada nasi lemak, ada lontong, ada nasi kerabu, nasi dagang. Lepas tu dengan pelbagai jenis lauk. Muih-muih pelbagai jenis kolak, pengat. Masih Jawa kolak, bubur semua. Macam-macam ada lah. Tempat pun makin selesa lah. Tempat dia makin selesa lah. Cuma kalau bila kau datang waktu-waktu jam matahari tengah naik ni, cahaya dari sini agak terang sikit. So, tapi okey lah. Tapi okey, tak ada masalah. Nasi, kau punya okey? Apa? Masin eh? Sekejap, adik aku kata yang ni dia masin sikit. Kenapa eh? Oh, dia. Betul-betul manis ni masin sangat. Oh, ni cikgu. Ada biasa peminat saya ni peminat mak saya pula. Okay. Chicken meat ni, buttermilk ni agak masin sikit. Betul. Chicken buttermilk ni sepatutnya dia manis-manis berlemak. Tapi yang ini dia memang extremely masin gila. Aku mungkin tersalah ejas lah. Aku rasa mungkin orang boleh take note ini. Yang ini kena masin berlemak sikit. Dia masin manis berlemak. Dia bukan masin begitu aja lah. Tak apa, ni benda kecil lah. Aku agak diorang improve. Okey, lepas tu aku nak cuba ni pula. Rasam. Ni rasam lah. Rasam. Jangan terkejut lah. Kenapa orang Kelang suka menu Terengganu? Sebab memang Terengganu memang sedap. Cuba kita rasa kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Okey kuahnya. Okey. Okey. Untuk kuah lasam ni, dia rasa masam-masam. Dia ada rasa berlemak, rasa masin. Dia ada rasa manis sikit. Tapi manis terlalu hujung lah. Kalau kita makan kat Terengganu, dia lebih sedikit manis lah. Tapi yang ini dia kurang manis sikit. Gaul-gaul sikit dengan sambal. Ambil ni sekali. Oh, okey. Aku tak ada apa nak komplain lah. Cuma bagi aku lasam dia kurang rasa ikan. Tapi overall masih boleh terima. Dan tempat ni better lagi daripada tempat lama dia kan. Better lagi tempat ni, dia tempat lama dah. Sebab tempat lama dia kecil. Lepas tu parking pun kau boleh parking kat depan ada parking, belakang pun ada parking. Tempat makan pun ada makan kat sini. Kat luar ni dia ada kursi healing lagi best. Macam ni lah. Macam ni lah pengalaman aku makan dekat restoran Rembayung Meru. Rembayung Kaiwan Aming ni bu. Ni kopi ori dia. Rahayu nama dia sebab pattern dekat-dekat sama. Okey geng. Aku nak teruskan makan family aku nak lepak-lepak. Lepas tu kita nak jalan-jalan ke Melaka. Siapa-siapa yang duduk di Meru ke, yang tak tahu nak makan mana ke, aku rasa kau datang kat restoran Sri Rahayu yang berada kat Meru. Kau cakap, tengok daripada Melantar Beb, insyaAllah dia akan bagi tisu lebih sikit. Okey geng, kalau korang macam-macam jangan lupa subscribe channel aku Melantar Beb. InsyaAllah ada pupuk baik, ada produk ada pupuk makan. Terima kasih sebab Assalamualaikum. Bye bye.